Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Alhamdulillah, kita bertemu malam ini dalam pengajian kitab tasawuf penawar bagi hati. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah sampai kepada bab menyatakan sabar. Bab yang keempat pada menyatakan sabar, kita dah melalui separuh. Hari ini kita masuk pada peringkat kedua sabar pada muka surat 677 kitab Jawi ini, dan kitab Rumi muka surat 192. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang kedua, pangkat yang lebih rendah, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Jadi malam ni kita masuk pada peringkat kedua sabar. Atas diri kita ni hari-hari sama ada seruan daripada tuntutan nafsu kita ataupun seruan daripada tuntutan agama. Peringkat pertama itu adalah orang yang lulus. Bila mari ujian lagu tu, maka dia utamakan tuntutan agama berbanding dengan tuntutan nafsu. Itu yang bulan lepas. Itu pangkat sabar yang lebih tinggi dan lebih kuat, yang mana orang ini Allah Ta'ala gelarkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Orang yang mana dapat mengatasi nafsu dia ni adalah orang yang sentiasa mengucapkan rabbuna Allah summa istaqamu, kemudian dia istiqamah dalam kata hati dia tu. I'tiqad khulus itu makna i'tiqad hati dia kata rabbuna Allah. Dan orang ini juga Allah Ta'ala kata bila nak dekat mati nanti pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala seru pada dia, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan di hari kiamat Allah seru fadkhulini fi apa ni? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di kalangan hamba-Ku dan masuk dalam syurga-Ku. Itu pangkat pertama daripada sabar. Dan yang kedua, ini pangkat kedua. Orang sabar ni pangkat kedua macam mana? Pangkat yang lebih rendah daripada peringkat pertama lah. Iaitu peringkat macam mana? Iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu dan kalah oleh yang menyeru kepada agama. Bila mari dua seruan kan, hayya 'alas solat dengan hayya 'alal bola kan, maka kalah hayya 'alas solat tadi. Kata pendek kata lagu itulah. Sebab apa? Jadual final tu
betul-betul waktu subuh contoh. Baru ni tak betul-betul kan? Tak tahu, saya tak tengok. Betul kan? Jadual dia. Ada bertemu? Tak ada kan? Malam sini orang tak tahulah, bagus. Jadi bila mari dua tuntutan, tuntutan agama dan tuntutan nafsu syahwat dia, maka tuntutan nafsu syahwat dia tu menang di atas tuntutan agama. Dia ikut nafsu, dia tolak tuntutan agama. Ini peringkat yang kedua, yang lebih rendah daripada peringkat pertama, iaitu bahawa kuat oleh yang menyeru kepada keinginan nafsu syahwat dan kalah oleh yang menyeru kepada agama, yang menyeru kepada tuntutan agama. Seru apa? Seru keluar jalan Allah ke, seru mari sembahyang jemaah ke, seru mari majlis ilmu. Dengan seruan ada AJL. Apa? AJL singkatan daripada apa? Anugerah juara lagu contoh. Maka dia tinggalkan masjid. Kalau tuntutan agama menang tuntutan nafsu syahwat dia, dan menang oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menang sini. Kita ni hari-hari memang duk berperang. Dia panggil jihad nafsu ni. Kadang benang nafsu, kadang benang agama. Yang tak tahannya asyik kalah je kita ni. Jangan duk asyik kalah. Tapi peringkat ni dia panggil kalah selalu, sentiasa kalah dan menang oleh hawa nafsu. Hawa nafsu duk menang semua. Dan menyerah diri oleh hati itu kepada tentera syaitan. Dia serah hati dia, tak apalah, serah hati kepada tentera syaitan, junudu iblis, tentera syaitan. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini mestilah sangat, nampak mata lah sekarang ni, kena tukar spek. Dan mereka yang mempunyai pangkat ini sesetengah daripada puak yang dikatakan bagi mereka itu. Orang yang jadi pangkat ni, yang mana pangkat sabar yang rendah ni, Al-Quran kata macam mana? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya demi Allah, selagi memenuhkan oleh kami akan api neraka Jahannam daripada jin dan manusia sekalian. Allah jawab lah betul. Dia ikut nafsu semua, tuntutan agama duk kalah semua, maka Allah Ta'ala kata pasti dan pasti kami akan memenuhkan neraka Jahannam itu daripada golongan jin dan manusia keseluruhan. Itu jawapan Allah. Allah mahfazna minhu. Kita duk ikut nafsu selalu ni, takut-takut kita masuk dalam seruan Allah Ta'ala ni untuk memenuhkan api neraka Jahannam diisi oleh manusia dan jin. Dan ada bagi orang yang pangkat ini dua alamat. Dia ada dua tanda. Kita ni duduk alamat ni. Alamat sentiasa kalah tuntutan agama, alamat sentiasa menang nafsu syahwat kita ni. Ada dua address, ada dua tanda, ada dua alamat. Apa? Salah suatu daripada keduanya dua tanda, bahawa berkata ia. Dia kata apa? Berkata ia ni sama ada dia sendiri berkata dalam hati, ataupun dia jawab kepada orang yang suruh bertaubat, dia jawab balik. Boleh jadi dua-dua. Apa dia kata? Aku ingin akan taubat. Aku duk buat dosa ni, dosa kecil ke dosa besar, apa saja dosa, nak saja aku bertaubat. Dalam hati dia duk fikir, tetapi teruzur atas aku. Akan tetapi nak taubat tapi teruzur. Jadi makna tak mampu atas diri aku nak bertaubat. Kemudian asbab uzur tu banyaklah. Mungkin mari kata, aku ni muda lagi, enjoy dulu, taubat nanti tua-tua nanti bertaubatlah. Uzur disebabkan. Ataupun dia kata tak apalah, sekarang dia tengah kuat lagi, tak tengah kerja lagi, nanti pencen-pencen nanti bertaubatlah. Itu uzur. Macam-macam lah jenis uzur lagi. Maka dia kata, tetapi teruzur atas aku. Untuk apa? Untuk bertaubat. Maka
maka tiada loba ke aku padanya. Maknanya sini tak dicampurkan dalam hati aku rasa manfaat untuk bertaubat. Itu maksud dia. Rasa loba, tiada loba aku padanya, maknanya tak ada mari perasaan dalam hati rasa faedah kalau aku bertaubat ni, manfaat apa kalau aku bertaubat ni, tak ada rasa mari dalam hati, tak ada rasa mari loba. Loba ni untung, manfaat maksud di sini. Tiada loba aku padanya apa? Pada bertaubat. Maka orang inilah yang putus asa. Putus asa lagi yang binasa. Orang lagu ni, orang yang sentiasa kalah tuntutan agama, duk menang sentiasa tuntutan nafsu ni, kemudian alamat dia sentiasa kata pada hati, aku tobat lah, nak tobat tapi relax dulu. Tengok tuan-tuan, syaitan ni dia tak suruh kita tak bertobat. Dia kata bertobatlah, tapi dia seru kita supaya bertobat dengan alasan delay dulu. Relax lah dulu, muda lagi, janggut putih, nanti kita bertobat lah. Relax dulu, baru belia remaja ni, nanti dah pencing, nanti kita bertobat. Itu syaitan. Tu. Maka bila jadi lagu tu tadi, dia putus, lama-lama dia putus asa. Orang ini yang putus asa lagi binasa. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa, putus harapan daripada rahmat Allah. Tapi dia putus asa lalu binasa. Itu alamat pertama. Itu alamat pertama. Jadi alamat dia mari rasa nak bertaubat tapi tak ada taufik nak bertaubat. Alamat yang kedua, alamat yang kedua bahawa tiada ada ditinggal padanya keinginan kepada taubat. Tiada ada ditinggal padanya keinginan kepada taubat, tetapi berkata ia. Yang kedua ni dia tak ada lah kata mari tak nak bertaubat, kan? Tetapi berkata ia dalam hati, fahaman dia ni, dia kata apa? Allah Ta'ala sangat pemurah. Jadi dia tak taubat juga, dengan mari harapan yang tinggi sangat pada Allah. Dia kata apa? Allah Ta'ala itu sangat pemurah, sangat pengampun. Kalau aku tak bertaubat pun tak apalah. Allah itu kan sangat pemurah, sangat pengampun, sangat kasih sayang. Terkaya ia daripada taubatku. Terkaya makna tak berhajat Allah Ta'ala kepada taubatku. Itu dia, perasaan dia lagi, mari lagu tu dalam hati dia. Lagu dia kata apa? Maka syurga yang luas itu tiada sempit ia syurga daripadaku. Syurga yang luas tu bukan, takkanlah sebab aku seorang tak bertaubat, syurga tu jadi sempit. Tu. Maknanya dia, orang panggil apa, dia punya sangka baik dia tu tinggi sangat dengan Allah. Tak boleh juga. Sehingga dia menyerah diri tanpa ada amal, tanpa ada usaha kasar, duk harap pemurah Allah, rahman Allah, kasih sayang Allah saja. Tak ada ibadat, tak ada usaha, tak ada kasar. Dia kata syurga luas tak jadi sempit pun kalau aku tak bertaubat. Itu tidak sempit ia syurga daripadaku. Maka orang ini telah jadi akalnya tawanan bagi keinginan. Akal dia kena apa? Kena tawan oleh keinginan nafsu dia. Akal tak berjalan tadi tu. Bila inginan nafsu duk kuat sangat, nafsu jadi tinggi kuat, akal dia tak berjalan, tak berfungsi, ditawan. Dia guna istilah ditawan oleh nafsu syahwat. Allah Ta'ala bagi kita nafsu syahwat, Allah Ta'ala bagi akal fikir, kalau aku ikut nafsu ni macam mana. Tapi kadang-kadang nafsu syahwat tu kuat sangat sehingga akal tak berfungsi, gagal berfungsi. Itu kita takut. Jadi akal jadi tawanan bagi keinginan nafsu syahwat. Dan tiada memakai ia akan dia. Tiada memakai ia akal. Tiada memakai dia tu akan dia, akan akal, melainkan pada mencari helah bagi menunaikan keinginan pangkat saja. Jadi akal je dia guna untuk cari helah. Helah alasan. Tadilah alasan
Nak bertaubat tapi relax dulu, pencet-pencet dulu, kita bertaubat itu alat hilah dia. Nak bertaubat tapi saya kan uzur sekarang. Macam-macam hilah yang dia buat. Dia guna akal tapi untuk apa? Untuk loading, untuk mencipta hilah bagi menunaikan keinginan dia, nafsu syahwat dia tadi, keinginan pangkat. Bukan keinginannya nafsu syahwat. Pangkat yang ketiga, pangkat pertama, kalah tuntutan nafsu, menang tuntutan agama. Pangkat yang kedua, kalah tuntutan agama, menang 100% tuntutan nafsu syahwat. Pangkat ketiga dari ke mana? Pangkat yang ketiga, pangkat yang pertengahan. Ni orang moderate sikit, tengah-tengah, iktidal. Dia tak ekstrim sangat, tak longgar sangat, iaitu bahawa tiada lemah ia daripada berperang. Dia tak lemah berperang dengan nafsu syahwat syaitan. Maka senantiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Bila perang dengan nafsu, menang sentiasa hak tuntut tentang agama tadi, sentiasa kalah tuntutan nafsu. Hak menangnya tuntutan agama. Bila nak mari sembahyang Jumaat, ada final, dia kata mari sembahyang Jumaat dulu, menang sentiasa. Iaitu sentiasa yang membangkitkan akan agama melawan akan yang membangkitkan hawa nafsu. Tetapi ada tetapi dia, tetapi terkadang menang yang menyeru kepada agama. Tapi dia ada keadaan juga, dua keadaan. Keadaan pertama, terkadang menang yang menyeru kepada agama. Kadang-kadang menang mari sembahyang Jumaat, kadang-kadang menang mari orang seru pergi majlis ilmu. Dan iaitu akal pada ketika itu hasil oleh sabar. Waktu itulah akal hak duk lawan nafsu tadi, menang kepada tuntutan seruan kepada agama tadi, maka akal hak begitu dia kata terhasillah sabar. Kita cerita tentang sabar kan, mana akal fikir tak apa, sabarlah, telanlah sedikit hawa nafsu kita ni, pergi ikutlah tuntutan Allah, tuntutan agama, maka akal digunakan, maka terhasillah sabar. Tetapi dan terkadang menang tentera syaitan. Hak ni hak ramah ni. Kalau ikut level nafsu dipanggil level nafsu lawamah. Kadang menang belah sana, kadang menang belah sini. Kalau nafsu amarah tadi, menang belah sana semua, menang belah nafsu semua. Kalau nafsu mutmainnah, menang belah agama semua. Nafsu lawamah ni kadang menang belah nafsu syahwat, kadang menang belah tuntutan agama, akal kita. Ini sisi kedua dia kata, tetapi terkadang menang tentera syaitan, dan iaitu keinginannya dan yang menyeru kepadanya. Jadi menang tentera syaitan, iaitu tentera syaitan siapa? Iaitu keinginan nafsu syahwat dan yang menyeru kepadanya, dan segala benda hak sesuai dengan nafsu syahwat yang menyeru kepada dia. Jadi kadang menang, kadang kalah. Ini pertengahan ni. Dan pada ketika itu, pada ketika mana? Kadang menang, kadang kalah tu, telah luput oleh sabar. Tak ada sabar lah. Ketika mana? Ketika kalah tu. Ketika kalah, menang nafsu syahwat tu, kalah lah sabar. Tak ada, luput dah sabar. Telah luput oleh sabar. Dan orang yang ada pada ini pangkat, orang yang ada pada kedudukan pangkat begini, masuk dalam puak yang bersungguh-sungguh, termasuk dalam puak yang disebut sebagai golongan yang bersungguh-sungguh. Seperti mana firman Allah surah Taubah ni, khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an asallaha an yatuba alaihim. Artinya yang mencampur aduk oleh mereka itu akan amal yang baik, dan yang lain bercampur aduk amalan yang baik dan yang lain, iaitu amalan yang jahat-jahat campur. Maknanya kadang buat amalan baik, kadang buat amalan jahat. Kita kebanyakan duduk sini, yang sudah berhijrah, yang sudah keluar jalan Allah, yang sudah bertaubat, kadang kaki ni tergelincir belah sana, kadang sebelah kaki tergelincir belah sini.
Dia duduk main tengah-tengah. Kita kena usaha lagi supaya nafsu kita pergi kepada nafsu mutmainnah. Jangan duduk tengah-tengah. RNR tengah-tengah tak boleh pakai. Dia tak sampai destinasi lagi. Jangan duduk sudah seronok di sana. Dan yang lainnya jahat. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubat mereka itu. Ni Allah Ta'ala kata mudah-mudahan. Kalau orang capur dua-dua ni, Allah Ta'ala takbirkan dengan perkataan pasti. Kalau pasti, ulaika humul muflihun, mereka lah golongan yang berjaya. Ni Allah Ta'ala kata apa? Mudah-mudahan, yakni asa an yatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat mereka. Menerima Allah akan taubat mereka itu. Apa alamat orang yang duduk dalam pangkat ni? Kadang menang nafsu, kadang kalah nafsu. Apa alamat dia? Dan alamat bagi orang yang di dalam pangkat ini, bahawa meninggalkan ia orang itu akan sesetengah keinginan. Dia tinggalkan sesetengah keinginan dia. Apa? Iaitu keinginan yang dhaif. Keinginan nafsu syahwat hak lemah-lemah tu dia boleh tinggal. Iaitu keinginan yang dhaif, keinginan yang lemah. Keinginan yang dhaif dan lemah ia dari keinginan yang dhaif, keinginan hak tak berapa, hak ringan-ringan saja. Dia boleh tinggal. Dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Kalau mari keinginan yang kuat, kan tuntutan keinginan nafsu syahwat ni ada hak lemah, ada hak kuat kan. Dia mari nak lagu tu je. Dia mari atas-atas angin je, kita boleh apa halau dia. Tak ada apa. Tapi kalau mari keinginan yang kuat, keinginan nafsu syahwat yang kuat nak buat maksiat, ada setengah orang ketagih lagi arab kan, keinginan dia begitu kuat sekali menarik dia kepada maksiat. Orang ketagih zina, begitu kuat sekali ke arah zina. Jadi keinginan yang ringan-ringan ni dia boleh tinggalkan, tapi mari keinginan yang kuat menyeru kepada maksiat tadi, dia tak boleh tinggal. Dia nak beritahu. Dan lemah ia daripada keinginan yang kuat. Lemah ia, mana lemah ia daripada meninggalkan keinginan yang kuat. Dan terkadang meninggalkan ia akan keinginan yang kuat. Tapi kadang-kadang keinginan yang kuat tu dia boleh tinggal. Mari nafsu nak suruh buat maksiat, dia boleh tinggal. Nak suruh minum arak, nak suruh apa itu zina dan sebagainya, dia boleh tinggal. Pada setengah masa dia boleh tinggal keinginan yang kuat. Tiada pada setengah masa yang lain. Maknanya setengah-setengah masa saja. Tanya dia kuat kan, tanya dia jaga zikir, tanya dia jaga dakwah, iman dia kuat, dia boleh tinggal. Tanya hari tu tak jaga sabak, tak bangun tahajud malam tu, tak bangun sembahyang jemaah, zikir tak habis lagi, mari keinginan sikit pun terus ikut dah. Terus dia ikut keinginan nafsu. Usahakan yang kuat, dan yang ringan pun tak boleh nak tinggal. Jadi kadang-kadang dia boleh tinggal keinginan yang kuat tu pada setengah masa, tapi tidak pada setengah masa yang lain. Bukan mari keinginan yang kuat terus tinggal, mari keinginan yang kuat terus tinggal. Bukan macam tu. Ada setengah-setengah masa. Kita kan ada masa turun naik iman kita. Itu biasa. Kita bukan malaikat yang iman dia sentiasa stabil. Iman para anbiya sentiasa naik dan naik. Iman kita ni turun naik. Dan akhir zaman Nabi SAW sebut, yumsi'u kafiran wa yumsi'u imanan wa yusbihu imanan wa yumsi'u kafiran. Ada setengah hamba Allah, pagi-pagi dia beriman dan petang-petang dia kufur pada Allah. Itu panggil iman keluar masuk. Auzubillah. Kalau malaikat mari cabut nyawa dia ketika iman tengah keluar, lagu mana? Sebab apa dalam hadis bagi tahu? Dalam hadis Bukhari, la yazni zani illa yazni wa huwa mu'minun. La yasriqu sariq la yasriqu sariq fa huwa yasriq illa mu'minun. Fa huwa mu'minun. Tidak berzina seorang penzina ketika dia berzina dalam masa yang sama dia keadaan orang yang beriman. Faham tak? Tidak berzina seorang penzina ketika dia berzina dalam masa yang sama dia orang yang beriman. Maksud apa di sini? Maksudnya ketika dia melakukan maksiat tadi, zina tadi, waktu itu iman dia tak ada. Kita boleh cerita seolah-olah dia ambil iman tu tak tepi dia berzina. Auzubillah. Jadi kalau malaikat mari cabut nyawa tadi tu, tercabutlah nyawa dalam keadaan tak ada iman. Itu maksud. Maka
Dan ia senantiasa duka cita atas lemahnya, tapi dia mari sedih lah. Itu maksud lawamah. Lawamah itu maksud sentiasa mencela diri dia. Kadang dia tinggi suara dengan anak-anak, dengan isteri. Kadang dia minta maaf sayang, tadi abang tak dapat kawal. Dia sedih pula. Terlanggar perintah Allah melihat perempuan tengah hari tadi, malam tadi dia fikir, Allah, apalah aku dia tengok perempuan. Dia turun naik iman. Lawamah ni. Dan ia senantiasa duka cita atas lemahnya. Kalau nafsu amarah tadi tak nampak dah sedih atas apa maksiat yang dia buat, tak nampak dah. Dan berkekalan ia melawan akan hawa nafsunya, tapi dia sentiasa kalau boleh sedaya upaya nak lawan hawa nafsunya dan memeranginya, dan sentiasa memerangi jihad terhadap nafsu syahwat dia. Maka inilah perang yang lebih besar. Inilah perang yang lebih besar. Sabit daripada hadis Nabi SAW, walaupun hadis dhaif, tapi ulama kata boleh kita nak sabitkan, nak bayan tentang fadilah amal. Satu kali Nabi SAW pulang daripada perang yang besar, Nabi kata pada sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sedang pulang daripada jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Baru balik perang ni, ada yang mati syahid, ada yang terpotong tangan, ada yang tercedera macam-macam. Nabi kata kita baru pulang dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Sahabat tanya, mana ya Rasulullah perang yang lebih besar? Maka mafhumnya Nabi SAW jawab, perang itu adalah perang dengan nafsu. Perang dengan nafsu syahwat. Kita di umur kita ni sentiasa berperang dengan nafsu syahwat kita ni. Nafsu syahwat nak A, tuntutan agama nak B. Jadi kalau kita ikut nafsu sentiasa menang A saja, menang A semata, B kalah. Jadi itu perang yang sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Ini perang dengan nafsu syahwat kita. Jadi orang yang hebat, dia sentiasa menang terhadap nafsu syahwat dia. Jadi peringkat yang ketiga ni, dia sentiasa memeranginya. Maka inilah perang yang lebih besar, jihadul akbar. Dan ketahui olehmu, wahai para salikin sekalian, wahai para muridin sekalian, bahawasanya hajat kepada sahabat itu melengkapi ia hajat akan segala masa. Hajat kita untuk menuntut sabar itu melengkapi pada setiap masa. Itu tadi lah, sebab nafsu, musuh kita nafsu itu ada setiap masa. Maka kita berhajat kepada sabar untuk mengikut nafsu syahwat tadi setiap masa. Kerana apa? Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia barang daripada dua macam. Kerana lalu timpu atas manusia itu dua jenis keadaan. Itu dua macam. Pertama, barang yang setuju dengan keinginannya manusia. Satu, kita duduk lalu atas dunia ni tak sunyi daripada dua perkara. Satu-satu benda itu memang kena dengan nafsu kita. Orang panggil belaga dengan nafsu. Belaga dengan, orang kata panggil belaga nafsu. Belaga nafsu bukan accident dengan nafsu, maknanya kena dengan nafsu dia. Belaga nafsu. Pertama, setuju dengan keinginannya. Ini belaga nafsu. Kedua, yang menyalahi ia akan dia dengan nafsu tadi. Yang kedua, bersalahan dengan nafsu. Amalan-amalan sunnah ada yang belaga dengan nafsu, ada yang tak kena menyalahi nafsu. Bangun tahajud 3 pagi, qiyamul lail, nafsu suka tak? Tak suka, itu menyalahi nafsu. Puasa sunat di tengah hari yang panas, menyalahi dengan nafsu. Mari sembahyang jemaah 5 kali sehari, kalau tak kuat, itu tak belaga dengan nafsu, menyalahi nafsu. Ada beberapa perkara saja yang setuju dengan nafsu, belaga dengan apa? Kahwin lebih daripada satu untuk orang lelaki, semua kena dengan nafsu. Itu kena dengan nafsu. Jadi kehidupan kita ni tak sunyi daripada dua perkara. Sama ada perintah Allah Ta'ala tadi kena dengan nafsu, belaga nafsu. Yang kedua, menyalahi nafsu. Jadi yang kedua, yang menyalahi ia akan nafsu. Adapun yang setuju dengan keinginannya, yakni yang belaga dengan nafsu itu, seperti sihat badan dan selamat, itu memang kena nafsu kita. Nafsu kita memang sentiasa nak sihat, nak selamat, nak sejahtera, nak kaya, nak masyhur. Itu nafsu kita, belaga dengan nafsu. Sihat badan dan selamat dan kekayaan, kena dengan nafsu lah.
dan kemegahan masyhur popular itu kena dengan nafsu, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Waktu itu kita sangat berhajat kepada sabar. Kan? Kalau Allah tak kurniakan kita kaya, sabar. Allah bagi apa? Sakit, tidak sihat, sabar. Itu sangat berhajat kepada sabar. Kita cerita bab sabar ni kan. Kerana jika tiada ia sabar, kalau manusia tadi tak sabar, mari dalam keadaan yang belaga dengan nafsu, kena dengan nafsu dia tadi, dia tak sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedak-sedak. Kalau dia tak sabar, dia ikut nafsu syahwat dia tadi, dalam keadaan dia senang lenang, sihat, sejahtera, kaya dan sebagainya, maka dia akan menjadi orang yang melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedak-sedak dan mengikut keinginannya. Dia ikut keinginan kaya, dah kena dah. Keinginan dia dah kaya, dah masyhur, dah semua dah, maka kena dengan nafsu dia, maka dia sentiasa tenggelam dalam talazzus, bersedak-sedak dengan kemewahan yang Allah bagi tadi, dan mengikut keinginannya. Maka bila lagu tu, maka jatuhlah ia ke dalam lembah kebinasaan. Kalau dia ikut hak nikmat Allah bagi tadi, dia bersedak-sedak, tak nak sabar sebentar, tinggalkan sebentar kesenangan nikmat Allah bagi, tak nak sabar, dia ikut nafsu syahwat dia, akhir sekali dia jatuh dalam lembah kebinasaan. Allahumma hafazna minhu. Dan sabar atas yang pertama ini lebih suka hak ni, payah nak sabar ni. Kita miskin, tak ada benda nak makan, kita puasa, tak perlu sabar, memang tak ada duit dah. Tapi duit dia tengah banyak, boleh pergi mana saja kedai kita boleh pergi, tapi sabar, itu hak suka tu. Kerana itu, kenapa nak sabar dalam keadaan mewah ni? Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat kata apa? Disudi akan kami dengan percubaan kesusahan. Disudi maksud diuji. Disudi makna diuji akan kami dengan percubaan, ujian kesusahan, maka sabar oleh kami. Makna kami berjaya sabar. Kalau Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan kesukaran, kesusahan, kami berjaya, kami pas, sabar oleh kami. Dan disudi kami dengan percubaan kesenangan dunia, maka tiada kami sabar. Bila Allah Ta'ala sudi dengan kesenangan dunia, mana kami payah nak sabar. Setengah sahabat, bila Allah bagi kesenangan atas dunia ni, di zaman Umar Khattab, 3 suku dunia di bawah pemerintahan Umar, segala harta ghanimah jatuh pada orang Islam, ditapak-tapak kaki orang Islam. Maka sahabat kata apa? Sahabat sambil menangis, sambil mereka kata ujjilat lana dunia, sambil menangis, sambil kata, oh telah dipercepatkan kepada kami di dunia ni lagi balasan. Menangis sahabat, takut-takut di akhirat nanti tak ada balasan apa-apa. Itu sahabat dapat kemewahan dunia ni, menangis. Menangis kenapa? Takut Allah percepatkan balasan itu di dunia, dan akhirat tadi kosong. Menangis sahabat. Terbalik kita hari ni menangis kenapa? Tak ada dunia, ya Allah, kan? Daripada muda sampai sekarang ekonomi lagu tu saja, menangis kita, kan? Tapi sahabat dia gembira. Sebab apa dia kata? Insya-Allah segala kesenangan nanti Allah akan bagi pada kehidupan belah sana. Itu kehidupan yang hakiki sebenarnya. Kehidupan kita ni hanya sementara saja. Banyak mana Allah dapat, Allah bagi, alhamdulillah. Redha di atas qada, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat kata begitu. Uji dengan kesusahan dunia, kamu sabar, kami sabar. Tapi bila diuji dengan percubaan kesenangan, jadi kita ni tak boleh lari berdua ni. Malah kita ni di atas dunia ni tak boleh lari daripada 4 perkara. Satu, nikmat. Ada masa kita dapat nikmat. Yang kedua, musibah. Kadang-kadang Allah uji musibah, sakit, aksiden, jatuh, sakit, gauk, apa kan, musibah. Yang kedua, tak boleh lari daripada ibadah. Allah bagi taufik untuk ibadah, sembahyang tahajud, zikir, muraqabah. Dan yang keempat, tak boleh lari daripada maksiat. Kadang-kadang terlanggar perintah Allah, tengok wanita mengumpat, semua. 4 perkara tak lari ke depan kita. Jadi bila ujian senang, musibah, kami boleh sabar. Tapi ujian senang memang payah.
Orang dalam keadaan senang, mewah, tapi tetap menjalankan perintah Allah ni payah ni. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Makna sabar ni bila tak cenderung kepada kenikmatan, kemewahan tadi. Dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya. Jadi segala kemewahan, harta benda yang Allah bagi itu dia anggap sebagai penaruhan yang sementara. Allah simpan sementara sebagai amanah saja. Itu maksud penaruhan pada sisinya. Selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, tak lama lagi Allah akan ambil balik. Pinjaman semata-mata. Semuanya Allah punya, kata Iwan Syahman kan. Semuanya Allah punya. Harta benda ada kita, kereta ada kita, rumah, semuanya Allah punya. Allah bagi simpanan sementara dan hampir lagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir. Tak lama lagi Allah ambil balik. Bila kita mati, harta kita berpindah kepada anak kita, isteri kita. Dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia. Jadi dia tak berlebih-lebih. Allah ada apa, ada nikmat, ada kemewahan, dia tidak bersedap-sedap terlampau bertalazzuh sehingga meninggalkan perintah Allah, lupa akan Allah. Pada bersedap-sedap dengan dia, dan bahawa tiada lalai ia kerananya, dan dia tak lalai kepada Allah kerana Allah Ta'ala. Harta nikmat dunia tidak melalaikan dia daripada perintah Allah. Itu yang Allah Ta'ala sebut, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Lelaki yang mana tak melalaikan jual beli dia daripada mengingati Allah. Kita ni dia tengah miskin, tak ada harta mana pun dah lalai, apatah lagi kalau Allah bagi rezeki yang luas. Ini hikmah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu bila masa Allah nak bagi, nak buka rezeki pada kita, bila masa Allah nak tutup rezeki. Jadi banyak mana Allah buka tutup, kita syukur pada Allah. Kita tak nak bila Allah buka seluar-luarnya, tak dapat mari dah malam ni. Malam ni ada juga 7-8 orang boleh bilang 10 orang. Lepas ni kalau Allah buka lebih-lebih, tinggal tuan imam, tuan bilang saja. Allah ada hikmah dia, Allah nak bagi ke tak nak bagi ni. Nak berapa sikit ni. Bahawa tiada lalai ia kerananya, dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Tetap dia ucapkan perasaan syukur dalam hati dia. Adapun yang kedua, iaitu barang yang menyalahi ia akan hawa nafsu. Barang yang tak kena dengan nafsu ni, maka 4 bahagian pula. Barang yang tak belaga dengan nafsu ni dia ada 4 bahagian. Taat, maksiat, dan 2 lagi kita akan sambung lah. Masuk dah kau? Tak masuk, kita sambung lagi. Belum lagi. Kita 4 bahagian pula. Mana hak menyalahi dengan nafsu syahwat ni? Mana? Pertama, bahagian yang pertama dia pecah 4 pula. Mengerjakan taat. Nak mengerjakan taat pun perlu sabar juga. Dan bermula nafsu liar ia daripada setengahnya perkaraan taat, perkara yang taat. Nafsu jadi liar. Nak taat sembahyang Jumaat, perkara taat. Nak bangun tahajud malam, nafsu liar, nafsu tak suka. Nak puasa sunat, nafsu tak suka. Biasa duduk makan selalu. Jadi bermula nafsu liar ia nafsu daripada setengah perkara taat. Dengan sebab apa? Dengan sebab malas seperti semayang. Semayang ni nafsu tak suka. Lebih lagi semayang tarawih. Nak buat 21, 23 rakaat, maka dia carilah surah-surah buat 8 rakaat. Nafsu liar, nafsu tak suka terhadap ketaatan begitu. Dengan sebab keduanya apa tu? Sembahyang, seperti sembahyang. Dia bagi contoh sembahyang, malah dengan sebab malas nak buat ketaatan seperti sembahyang. Dan daripada setengah ketaatan dengan sebab kikir, bakhil, seperti zakat. Yang ni seperti nak mengeluarkan zakat. Itulah ujiannya untuk melakukan ketaatan bayar zakat. Nafsu jadi kikir, bakhil, maka perlu sabar. Jadi sabar ala ta'ah dia panggil, sabar di atas ketaatan. Kena sabar juga. Mari mengaji ni kena sabar juga. Setengah-setengah ustaz hok baca slow, style pondok-pondok lama-lama kan.
dengar tak dengar suara kan. Kita duduk belakang Allah, nampak macam sungguh, tapi dalam hati bila nak habis ustaz ni. Isyak dah setengah jam tak berhenti lagi. Sabar. Sabar di atas taat. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya, dengan sebab kedua-duanya. Apa? Malah dan sebab kiki. Malah pun ada, kedekut pun ada. Seperti apa? Seperti haji dan perang Sabir. Ini seperti mengerjakan haji dan berperang di jalan fi sabilillah. Ada hak pasal malah pergi haji, dia kata dia tunggu dah, tak check up dah. Dan hak pasal kiki mana juga. Gabung sekali. Malah memang ada dah 50%. Kemudian jenis kedekut pula, kebetulan haji tak sampai lagi, nak rayuan pun malah. Maka luputlah dia daripada mengerjakan haji ataupun perang sabil. Perang sabil ni tak ada lagi lah tuntutan kita. Hayya 'alal jihad tu tak keluar lagi, tak sampai masa lagi. Sekarang baru hayya 'alas solah baru. As-salatu khairun minan naum tu pun kalah dah, nak perang macam mana? Dan sabar atas taat itu sesetengah daripada pekerjaan yang sukar. Ni di antara perkara hak payah susah adalah sabar di atas ketaatan. Kenapa payah dan sukar? Kerana berhajat orang yang mengerjakan taat itu kepada sabar pada 3 masa, 3 tempat, 3 stesen dia nak kena sabar bila nak melakukan ketaatan ni. 3 masa. Pertama, masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadat dengan menghasilkan ikhlas dan menghasilkan sabar daripada umpama riya dan sebagainya. Jadi pertama ketika nak mengerjakan ibadah tadi, tak kisahlah sembahyang jemaah kau, duduk dalam kelas agama kau, haji umrah kau, pertama dia kena sabar pada permulaan ibadah. Dia kena cek, adakah mengerjakan ibadah dengan menghasilkan, dia nak mengerjakan ibadah ni untuk menghasilkan ikhlas. Aku buat ni kerana siapa? Kerana orang perhatikan aku ke? Kerana imam duk tengok selalu ke? Mak ayah aku duk tengok ke? Bos duk tengok ke? Untuk menghasilkan ikhlas dan sabar. Ikhlas dan sabar daripada umpama riya, dia sabar pula daripada nak menunjuk-nunjuk orang. Riya manusia. Yang kedua, pada ketika mengerjakan taat. Jadi cek pada awal ibadah. Yang kedua, tempat stesen yang kedua, cek pada pertengahan ibadah. Nak cek daripada apa? Ketika pada mengerjakan taat, supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Kena cek tengah-tengah. Kadang-kadang dia mari-mari malah, duduk pun macam tu je. Allahu Akbar. Lebih-lebih sembahyang tarawih kan, rakaat-rakaat terakhir tu kan, dah nampak mi celup, mi apa, mi goreng semua ni, angkat tangan berapa nak angkat, Allahu Akbar, Allah, jadi mari malah. Cek pada pertengahan ibadat. Dan yang terakhir, supaya tiada malah ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Masa yang ketiga, stesen yang ketiga kita kena cek, kemudian daripada selesai daripada mengerjakannya ibadah tadi. Lepas dah selesai ibadah, contoh tarawih tadi, kena cek pula mengerjakannya, dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebutnya pula pada orang lain. Jangan esok pergi majlis buka puasa kata, aduh sakitlah hari ni, sakit belakang. Kenapa? Semayang masjid tu 23 rakaat, sambung pula qiyamul lail. Kamu cerita dia buat apa? Sabar pula kita nak cerita pada orang. Kerana nafsu kita ni memang suka nak cerita kebaikan kita. Sabar. Daripada menyebutnya dan menzahirkannya, nak zahir pula amalan kita lebih-lebih lagi, update pula dalam apa itu, status Facebook. Alhamdulillah semayang berjaya, semalam berjaya menunaikan solat tarawih di Masjid Surau Al-Jalil 23 rakaat. Dia update status pula. Sabar daripada menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Kerana nak menunjuk-nunjuk dan riak dalam hati. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung bahagian yang kedua. Sambung tadi bahagian yang pertama baru, sabar ala ta'ah baru, ada 4 lagi, ada 3 lagi. Ketiga, bahagian yang kedua, meninggalkan segala maksiat. Kita akan sambung pada bulan hadapan jika tidak ada arang melintang. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.
Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana bi ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala sayyidina habibih Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi sahbi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil